Ayat untuk membebaskan hutang, membebaskan daripada segala kemuskilan dan masalah. Hidup tenang, bahagia. Marilah gelora kita mintakan kekuatan Allah, kekuatan daripada Allah untuk bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sadaqallahul azim. Baca. Saya ijazahkan ayat ini. Bacalah supaya bebaskanlah daripada beban, segala beban, keuangan, masalah, hati yang gundah gulana, melainkan ketenangan dan menerima segalanya atas ketentuan Tuhan, atas nikmat yang Tuhan akan beri kepada kita, maka diujinya kita. Okey? Nak dapatkan sesuatu, you kena bekerja, you kena berkayuh, you kena apa? You nak seberang sungai, you berenang, penat, you naik perahu, kena kayuh. Macam tu dah umpamanya. You kalau dapat sesuatu, kena melalui satu fasa ujian ataupun sebab untuk dapatkan sesuatu. You nak berjaya, you kena periksa. Periksa kalau di sekolah, periksa tu kena baca, kena ngaji, tentang. Lulus periksa, lulus ujian, dapat kejayaan dan dapat apa yang you nak pergi universiti ke, dah lepas universiti boleh kerja apa yang you nak. Dia ada dia punya traya to go higher and higher. Sadaqallahul azim daripada Ustazah Datuk Sri Wida. Amalkan.